Pernah tak korang main game dekat phone, baru sejam 2 main, phone dah mula panas, frame drop, lag dan mood nak main terus hilang? Itulah yang ramai gamer selalu hadap. Tapi, bila saya tengok Red Magic 11S Pro ni, saya rasa memang phone ni dibina khas untuk gamer tegar. Dia datang dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 leading version yang memang fokus kepada prestasi tinggi. Dipadankan pula dengan 16GB RAM dan boleh ditambah lagi 12GB extended RAM, menjadikan jumlah keseluruhan sehingga 28GB RAM. Skrin dia pula 6.85 inci AMOLED dengan refresh rate 144Hz. Nak main game FPS atau MOBA memang rasa lebih lancar dan responsif. Yang paling menarik perhatian saya ialah sistem penyujukan dia. Red Magic letak Aqua Core Liquid Cooling System, Vapor Chamber dan Turbo Fan yang boleh berputar sehingga 24,000 RPM. Jadi, walaupun korang main game berat dalam tempoh yang lama, suhu phone masih terkawal. Bateri dia pun besar, 7,500 mAh dengan 80W fast charge dan 80W wireless charge. Jadi, kurang masa mengecas, lebih masa untuk gaming. Kalau korang jenis yang serius dengan mobile gaming, Red Magic 11S Pro memang antara phone yang patut korang tengok tahun 2026. Berminat dengan Red Magic 11S Pro? All Gadget ada sediakan ansuran, korang boleh bayar bulan-bulan.